Kan satu masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Nabi dah bina Masjid Nabawi ni. Jadi Masjid Nabawi ni bukan saja sebagai tempat untuk agama, tapi juga sebagai tempat untuk perlembagaan lah. Maksudnya urusan-urusan berkaitan dengan Madinah semuanya di Masjid Nabawi. Ghanimah akan dibawa pulang, diletakkan di Masjid Nabawi dulu. Urusan-urusan zakat dan sebagainya semuanya akan di Masjid Nabawi. Segala bagai semuanya dekat masjid. Pasar Ansar ni pasar pertama untuk umat Islam. Nabi tahu sahabat-sahabat ni berniaga dan sebagainya. Jadi dekat Madinah tu ada pasar Yahudi dan ada satu lagi pasar yang memang untuk orang Islam yang buat, iaitu pasar Ansar. Pasar Ansar ni tidak ada unsur sewa, tidak ada unsur cukai, tidak ada unsur riba. Ini kata pasar Ansar. Dan Nabi dirikan pasar Ansar ni, golongan Ansar semua ni, orang Madinah semua dirikan pasar ni tidak jauh daripada Masjid Nabawi.